Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera sahabat Maya Jam Desa TV. Hari ini saya pergi ke studio W3. Studio W3 ni tempat Wan dengan Acong. Studio Yati ni, studio Yati Jelita. Saya difahamkan Wan dengan Acong ada bekerja kat studio ni. Kita cuba Ricky tengok studio, tengok dia orang ada tak kat atas. Jom kita pergi atas. Ni W3 Studio. Nampak? Okey. Jom kita pergi tengok atas, tengok Wan ada tak dengan Acong. Harap dia ada lah kat atas. Wan dengan Acong ni kawan saya tu. Wah, tengok Wan ada. Nampak? Wan macam tahu-tahu ni kata. Apa Wan? Semalam aku pergi layan Dorai, pergi layan komplek. Oh, semalam? Ya. Shoot kerana apa semua. Dah dapat tahu buat studio kat sini kan. Datang sini, siapa Acong ada? Tak ada. Okey, cantik. Jumpa. Berapa lama kat sini kan? Dah lama lah. Ya. Aku urus sejak 3 tahun dah. Ini workplace Tika. Nanti kita tanya cerita Tika macam mana. Lepas ni lah. Tika dengan story dia. Tengok barang studio. Ha? Puasa okey? Okey. Kita tengok barang studio, Wan punya barang studio. Silakan. Ni studio Yati kan? Siapa punya studio ni? W3, milik Yati je kan? Okey lah. Sekurang-kurangnya dah habis kat komplek wilayah. Tengok ada kat sini kawan-kawan. Ini dah milik Yati. Penawang kita yang tu. Satu diuruskan oleh PPWD. Oh, PPWD. Jadi aku Acong selalu. PPWD ni apa maksudnya Wan? Persatuan Pemudik Wilayah Dorai. Oh, wilayah port kita lah. Ya, Dorai tempat makan kita. Ni hotel ni Tok Pengulu dia ni kat komplek wilayah ni. Pengulu komplek ni. Yang jumpa Tika. Nanti kita tengok story secara komplek Tika. Kita cerita sikit. Gitaris kau yang main dengan Black Rose kan? Ya. Mesti best, menarik cerita dia. Jom kita tengok barang-barang apa yang ada. Wan siapa kan ni? Tak perlu masuk dulu. Masuk dulu. Siapa nak tunjuk barang dia? Acong ada? Dia diuruskan. Terima kasih. Acong! Masalah. Masalah. Ya, kasih. Saya tahu sama. Okey. Okey, ni Acong pulang Black Skull. Sekarang ni aku saja apa Acong? Ya. Alhamdulillah. Awak kita Acong? Ini kita studio dah. Ni studio Yati Acong Ya. Nanti barang studio Acong. Jom. Gila. Sila. Berapa lama kat sini Acong? Dia sudah 11 tahun. Oh, ni dia control room. Ya. Kita tengok control room sekejap Acong. Okey, Roger. Oh, ini boleh buat kerja-kerja studio recording ni. Kalau macam ni, dah cukup bagus ni. So W3 Studio. Bagus semua ni. Ada software equipment untuk recording, complete set. Bagus semua ni. Boleh buat kerja recording Jom kan sini Jom kan? Okey, bagus. Tempat ni kalau kau nak buat kerja-kerja recording ke apa, jamming pun boleh juga kat sini. W3 Studio. Tempat sini. Sekejap lagi kita masuk studio, kita tengok studio apa yang ada, barang-barang apa yang ada. Alhamdulillah lah ni semua kawan-kawan wilayah Dorai. Rupanya dia orang kumpul kat sini. Jom kita pergi studio tengok apa yang ada kat studio. Jom sini Jom. Okey, Roger masuk dulu. Tengok M gitar orange. Apa ni? Bugira. M Bugira. Cantik M ni, Bugira. M gitar satu, Bugira. Lepas tu sini ada keyboard. Nama kop. Ni kop. Jadi M sekali. Lepas tu sini M gitar Marshall. M gitar Marshall. MG 100 HDFX. M dengan speaker, preamp dengan speaker. Itu dia punya tu jenama apa tu Jom? Boleh. Dia punya ini untuk keyboard je kan? BS tu lah. Oh BS tu. Jenama kop. Ini claw.
Ni cross Cross Scott. Cross dia nama Cock. Betul, barang semua okey. Oh, logo cantik lah. Kenapa buat design ni, Jom? Ini ada designer yang buat lah. Kita, Oh. Waktu hari kita ada buat talent time untuk apa ni, band lah, band. Ya, Juara Jom? macam juara rock Alamak, 2019. Aku duduk kat Pahang, tertinggal lah benda-benda macam ni, Jom. Sekarang aku nak Yalah, letak nama nama dia Majestic. Majestic, nama dia punya kontes tu lah. Kontes. Ini apa, hasil daripada ni lah, Zul yang punya nama ni, Majestic ni. Zul Yati lah. Oh, Zul Yati. Oh, dia punya ni lah, idea dia lah. Drum set. Saya nak ketuk drum, saya tak pandai, saya bukan drummer. Sikit pun tak pandai main drum. Macam boleh main drum, Jom? Tak, Jom. Tak boleh. Wan boleh buat. Jenama apa ni? Mapet. Iwan. Malas. Mileage. Drum set dia. Cymbal pun complete, miking. Ni boleh buat kerja-kerja recording ni kalau kau rockers nak apa semua. Boleh buat kerja recording kat sini. Support lah kita orang. Digalakkan. Galakkan. Harga pun boleh beri diskaun, boleh lebih kurang. Semua geng-geng dengan band meditasi pun ada datang sini selalu Ya, betul. Okey, nanti kita cari band meditasi ada kat mana. Ini haki. Bass haki. Oh, power ni. Basis kena mesti tahu lah. Haki kan. Level haki. Ni Marshall. Oh, ada 3M ni, Syam 3M gitar kau. Marshall. Studio ada satu ni lah, satu studio. Luar pun ada lagi Ada lagi M. Kita ada set lah untuk ni. Untuk kalau ada barang keluar kan. Ya. Kau berapa lama dah kat sini, Jom? Sama dengan Wan. Lepas ni Syam sembang. Wan lagi lama. Ya. Lagi lama. Kau start sini bila? Aku start ikut persatuan lah. Oh, ikut persatuan lah. Ikut persatuan. Jadi kau lepas pada wilayah kau last bila, Jom? Oi, aku wilayah last tahun 90 lebih juga. Masa kau tinggal- Bila aku release album tahun 94. Dulu Wasiat tu ada 3 generasi tu. Ya ke, Jom? Generasi yang pertama Wan lah. Lepas tu masa tu kita memang ada sana tapi Tahun bila, Jom? 88 ke 80. Tak berapa time aku sampai sana jugalah. Oh, yelah, aku sampai sana pun dia buka Zani sebelah, Zani downbeat, kau Wasiat sebelah kan. Betul lah, betul. Generasi pertama Masa Wan. tu Wan lah. Wan. Lepas tu? Jadi bila apa ni, Wan release album Itika, aku lah tiap apa. Wan release album tahun 90 kot. 91 ke. Oh, dia sama dengan Melissa sekali. Lebih kurang lah. Jadi Lepas tu yang generasi ketiga dia Ari. Hari Ari. Dia ada grup dia, nama dia grup dia apa, Panggung Cerita. Dia orang ni main lagu folk dia. Kalau dekat Facebook ada. Oh, kau belah tinggal Hari lah. Ari yang ganti. Oh, bermakna Wan release dengan Etika. Lepas tu kau belum lagi. Kau guna band apa? Black Skull kan? Black Skull. Black Skull. Wan ni dia apa, Acong ni dia band scene underground kan, Acong. Siapa line up kau, Acong? Anak aku semua budak Pahang. OG, gitaris, OG adik Jack. gitaris. Oh, adik Jack FTG. Ya, betul. Lepas tu Leman, Yuri. Oh, Yuri Leman drama. Leman sekarang dekat banyak kat PM lah. Mana bunyi Leman Dia sekarang? main dengan orkestra. Orkestra sekarang Leman. Kenal Leman. Oh, kau vokalis? OG. Oh, Oji gitar menyanyi. Aku repeat lah. Konsep apa, Jom? Konsert aku ni boleh katakan speed mana lah. Zaman tu dia underground. Trash lah dia. Macam trash metal lah macam tu. Trash metal lah. Ya. Berapa album release, Jom, ni? Satu album sama dengan ACS. ACS. Oh, saya dekat ACS. Sama dengan Iklim, Samudra, satu company. Satu company. 1991. Tak. 90. Masuk studio dia lebih kurang macam tu. Release 94. Oh, 94. Oh, masa tahun 90 tu scene rock kapak dengan heavy. 90 okey. Dengan heavy lagi masa tu. Rock glam, rock apa semua kan. 94 pun start underground kan.
Sebelum tu lama FTG lagi awal. Oh, FTG pun sing underground sebenarnya. FTG lagi awal kan. FTG macam zaman tu Silhanas lah. FTG boleh kesan jom budak-budak dia dekat mana? Ni ke je. Kau ada kontak dia? Boleh. Okey, cantik. Nanti kita cari Mi FTG, kita cari je FTG tu semua kau geng-geng wilayah komplek tu. Wilayah Rorai tu hotel-hotel tu, hotel-hotel kita. Mi FTG guru kita jom. Ya, cipu. Sifu. Mi FTG tu, basis tu, saya dengan Chong ni belajar dengan Mi FTG lah. Saya dengan Chong dulu kat komplek wilayah Siringan. Saya selalu teman saya ni. Dia ni studio sebelah. Chong ni jaga studio sebelah. Bila Mi datang, saya dengan ni belajar lah teknik-teknik slap apa semua, scaling apa semua ni Mi FTG. Okey, jangan kau cerita pasal Black Skull jom. Sejarah Black Skull kau cerita. Black Skull ni sebenarnya dia grup orang. Oh, grup orang. OG dengan Leman je lah. Oh, Jingan Leman. Dia ada basis dia dulu. Oh, dia ada basis. Basis dia nama Kama. Kama. Kita panggil dia Kama lah. Nama dia Kamarudin Abdul Rahman. So, tak Budak Pahang juga. Ya. Semua budak Lipis lah. Oh, Black Skull ni orang dia di Lipis. Geng Lipis. Betul? Lepas tu Dia jamming kat Wasiat lah. tak, dia orang Helayan. Lion. Oh, Lion studio dekat ni, dekat Rili sebelah. Kan dekat Medan Mara. Lion dah pindah Medan Mara masa tu. Masa tu dia dah pindah. Oh, dia pindah Medan Bila Mara. Wasiat dah masuk, Helayan dah keluar. Nurul semua dah tak ada masa tu. Zack, Oh. Studio Zack, Studio Nurul. Yang itu zaman tu aku tak dapat kecap pun. Masa Lion ada kat komplek wilayah Tak, aku tak sempat. Oh. Dia orang tu Wasiat masuk, dia orang keluar lah. Oh, dia orang keluar lah. Jadi dia orang jamming kat Lion lah. Habis kau kat Wasiat macam mana kau boleh jumpa dia orang pula, dia orang Lion? Wilayah ni dulu memang pot. Pot lah kan. Pot Memang budak-budak. Lion yang cakap lah, memang pot rocker lah. Sebenarnya aku dekat Facebook, ada Facebook Wilayah Dorai, aku pernah tulis pasal-pasal wilayah apa semua. Dan aku ingat lah masa-masa zaman Hang dengan Melissa. Masa tu Hang baru main Melissa. Samplo. Lepas tu Hang datang jumpa aku, Chong, Hang nak main satu grup tak? Masa tu Hang belum main Melissa. Lupa Chong. Ya. Kau offer aku tu. Ya. Chong, kau nak main satu grup tak? Tengok saya belum lupa. Apa grup mana? Adalah grup baru, Melissa nama dia, kata dia. Hang offer aku masa tu kan. Ya. Aku ada tulis tu dekat wilayah Dorai. Oh. Lepas tu aku cakap, tak kenal lah Jak. Masa tu aku dengan Stiller Chong. Ya, betul. Kau dengan Stiller lah, dengan Zaini. Masa saya dengan Stiller, saya dengan Zaini. Masa tu Kahau, band kau Kahau masa tu. Oh. Zaid lagi drama. Zaid masa tu Azrin dah belah. Tak apa, nanti saya ceritakan siri yang tu. Bermakna masa tu saya, Zaini dengan Arwah Razi dalam Stiller. Okey, cerita macam. Aku ada dua grup yang offer aku lah masa tu. Mantobe. Mantobe masa tu dengan Ekspedisi. Masih lagi Ekspedisi lah. Dia pun offer aku, Jom, kau mainlah grup ni, Ekspedisi ni dia. Itu pun aku ada tulis dekat dalam wilayah. Dekat tak nak aman aku masa tu. Maksudnya kita ni geng dengan budak-budak underground ni kan. Kononnya kasta tu lain. Acong ni dia si underground. Dia rock kapak ni dia memang dia macam tak berapa lah. Tak berapa. Kita kawan, member semua, tapi part muzik tu dia macam kasta. Dia clash sikit lah, dia ada kasta. Canggah sikit. Jom nanti kalau ada gambar-gambar Black Skull ada simpan jom. Black Skull gambar. Black Skullnya gambar tak ada, gambar album aja. Tak apa, nanti kita boleh tapi dulu magazine semua ada. Kan? Sebab aku masa launching dulu pun sekali dengan Samudra. First album Samudra kot. Okey, balik cerita yang aku offer dengan Melissa tu jangan. Aku boleh lupa je. Kau datang aku kat studio masa tu, aku tengah jaga studio lah. Tiba-tiba kau sampai, Jom, kau nak main tak satu grup? Grup apa je? Melissa. Aku pun masa tu kan terus termamai-mamai kan. Boleh ke kan? Tapi biasa masa zaman tu memang tak ada terfikir lagi lah kan. Yalah. Nak keluar. Masa tu kita tengah praktis gila-gila kan. Memang tak ada rasa nak keluar lagi lah. Lepas tu senyap macam tu je. Oh, kau tak ni lah aku punya offer tu lah. Aku tak ambil. Tak ada kata putus. Mantobe punya offer pun aku tak ambil. Mantobe Ekspedisi kan. Ekspedisi. Padahal dua-dua grup ni meletup. Aduh. Aku boleh tak ingat je. Ada rezeki apa? Aku boleh tak ingat. Sebenarnya Melissa tu luckily. Ya, betul. Lebih struggle dia lebih pada saya, Zaini dengan Arwah Razi.
Memang Stila kita orang Silok Semati dengan Stila lah. Drama berbagai lah kita orang kan. Tengok saya pun tak sangka saya boleh offer Acong main dengan Melissa. Okey, lepas tu cerita Black Skull ni. Jadi bila diorang ni selalu datang wilayah, petang-petang, diorang pujuk. Masa tu diorang ajak lah. Tahun 90? 3. Tahun 91 ke 92 kot macam tu. Tahun 3, 92 aku Melissa dah. 91 ke aku dah second album dah tu. Okey. Oji lah datang. Oji hari-hari lah dengan Leman. Yelah sebab Jack pun lepak situ abang dia, JFPG. Aku cakap tak nak. Masa tu kira macam tak nak keluar lagi lah, tak nak masuk lagi, tak nak buat lagi masa tu. Masa tu Chan banyak, tapi kononnya tak nak keluar lah, ilmu nak kena tinggi kan. Tapi kita belajar by heart kan. Lebih pada feel aja kita sendiri. Akhirnya termakan jugalah. Termakan juga. Dahsyat Acong ni main bass ni. Dia ni bass hebat tapi dia scene underground. Boleh lah. Dia bukannya rock apa semua, dia lain, dia scene underground. Lepas tu bila dah terajak tu kami pun buat demo. Buat demo Wan yang jaga sound lah Wan Etika. Wan Etika. Masa dia dah release dengan Etika dekat dengan Stairway Studio dekat dalam release snooker. Oh, itu studio siapa Jong? Aku lupa lah, aku pernah Musyid. Arwah dah kot. Musyid. Oh, tu tak ingat lah Jong. Syed apa nama dia tu? Wan tahulah nasi. Belah ujung bilik kat release snooker kan. Aku buat kat situ pakai portrait tu. Ya. Budak-budak underground dulu, dia orang buat demo. Dia orang release demo tu. Oh, demo tu dia release kan tu kita jual lah demo, jual tangan-tangan, dia cari crowd dia. Itulah underground kan. Dia style dia cari crowd macam tu. Bila dah ada crowd, baru kita dah okey, baru kita buat pergi company kan. Masa tu bawa sini, bawa sana, Oji lah yang nguruskan sebab band tu band dia. Dapat ACS tu. ACS tu tak salah, kami pun praktis pun 9 lagu, ingat 3 tahun buat praktis. Ya betul ni. Ya betul. Sebab semua kita sendiri. Kita okay. producer, kita semua kita. Bagi saya bagi Chan ya. Dia bagi Chan. Dia bagi hour lah. Company dulu mana dia bagi Chan. Kadang recording artis fikir nak cepat je banyak pakai session. Band rock dulu banyak pakai session. Band trash susah dia orang nak main. Band trash dia susah nak main kan. Nak cari sendiri supaya. Itu untungnya kan. Untunglah trash. Lepas tu produce sendiri kan. 3 tahun praktis masuk studio. Baru masuk studio. Korang sini produce album lah. Sendiri produce. Tengok underground sendiri. Lepas tu ada Jig kot, co-producer Jig. Adalah dalam cover Jig tu, Jig tu yang bawa amok apa semua tu. Sound engineer. Sound engineer Jig. Okey. Dia lah. Tapi lepas tu dia selepas daripada itu dia Black Skull ni dia jadi macam Leman masuk UiTM. Betul. Leman masuk UiTM. Lepas tu OG. Lepas tu kami fight dengan company lagi. Lepas tu jadi kucak kacil lah band. Band tak ada, dia tak ada berpecah. Dia sampai sekarang pun tak ada pecah. Ya. Tapi dia tak keluar, dia macam tu. Release album lah. Banyak orang tunggu lagi dekat pasaran. Sampai sekarang pun ada budak-budak masih masukkan lagi dekat YouTube apa semua kan. Black Skull. Nama tu rare Black Skull. Tapi OG sempat dia buat lagi satu band apa tu yang Aboy. Apa? Aboy. Aboy. Aboy tu pun grup dia. Aboy. Kau tak follow Aboy, kau tak follow? Tak. Aboy dia ada satu grup. Grup tu sebenarnya adik-adik dia. Ya ke? Tapi OG yang buat lagu Katam semua? Tak. Bojai drama. Sekarang main dengan kebudayaan. Bojai tu adik-beradik dia? Adik-beradik dia. Drama. Oh, ingatkan Katam dia main drum. Adik-beradik OG boleh katakan OG ni adik-beradik ramai. Semua terlibat. Katam, OG, JFPG yang tolong lah kan. Banyak yang terlibat dengan muzik lah semua. Sampai sekarang pun. Sekarang OG di mana? Dia ada basking lah kot kan. Basking mungkin lah. Tapi jarang tu nampak dia kat Facebook pun tak apa ni sangat dia. Dia pun banyak produce. Lepas tu dia banyak buat editing, drama apa semua. Dia memang dia kerja banyak macam tu lah. Dia balik tabir lah. Kau ada kontak lagi? Ada. Apa Cong nanti bagi nombor Cong. Boleh cari OG, kita boleh cari OG pula.
Saya ni sekarang ni menjejaki rockers zaman kat komplek wilayah. Mana dia orang pergi, pergerakan dia orang sekarang. Bila bukan